Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Afif Izzuddin bin Sufyan, nombor matriks 080446. Saya daripada kos Diploma Pentadbiran Islam. Baiklah, dalam video ini saya akan menerangkan tajuk Ad-Dilalah wa Anwa'uha dalam ilmu mantik. Baiklah, apakah dilalah? Baik, dari sudut bahasa, dilalah ialah petunjuk dan bimbingan, iaitu menunjukkan kepada sesuatu. Pada istilah pula, dilalah bermaksud memahami satu perkara melalui perkara yang lain. Perkara pertama yang dinamakan ad-dal, yakni yang menunjukkan. Dan yang kedua dinamakan al-madlul, yakni yang ditunjukkan. Baiklah, seterusnya kita pergi ke definisi ad-dal dan al-madlul. Baiklah, ad-dal ialah sesuatu yang apabila kita mengetahuinya, kita akan mengetahui perkara yang lain. Al-madlul pula ialah perkara yang difahami hasil daripada petunjuk, yakni ad-dal tersebut. Jadi, secara ringkasnya, dilalah akan berlaku apabila ad-dal dan al-madlul wujud bersama. Ia tidak akan berlaku jika kedua-duanya tiada, dan ia juga tidak akan berlaku jika salah satunya tiada. Baiklah, seterusnya kita pergi ke pembahagian ad-dilalah. Baiklah, ad-dilalah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ad-dilalah lafziyah dan ad-dilalah ghairul lafziyah. Baiklah, yang pertama ad-dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah ialah petunjuk yang menggunakan perkataan, yakni lafaz atau suara. Ia terbahagi kepada tiga jenis, iaitu yang pertama ad-dilalah tabi'iyah, yakni petunjuk yang berlaku secara semula jadi. Contohnya, suara rintihan menunjukkan kesakitan. Yang kedua, ad-dilalah aqliyah, yakni petunjuk yang difahami melalui akal. Contohnya, apabila kita mendengar suara dari dalam bilik, itu menunjukkan adanya orang di dalamnya. Dan yang ketiga, ad-dilalah wad'iyah, yakni petunjuk berdasarkan istilah dan ketetapan. Contohnya, perkataan lelaki menunjukkan kepada manusia lelaki. Yang kedua, ad-dilalah ghairul lafziyah. Ad-dilalah ghairul lafziyah ialah petunjuk yang tidak menggunakan perkataan, yakni lafaz atau suara. Ia juga terbahagi kepada tiga jenis. Pembahagian ghairul lafziyah ini sama seperti ad-dilalah lafziyah. Cuma bezanya, ad-dilalah ghairul lafziyah tidak melibatkan lafaz atau suara. Yang pertama, tabi'iyah. Contohnya, wajah seseorang berwarna merah menunjukkan seseorang itu rasa malu. Yang kedua, aqliyah. Contohnya, perubahan susunan barang di dalam bilik menunjukkan seseorang telah masuk. Dan yang ketiga, wad'iyah. Contohnya, warna merah menunjukkan bahaya dan warna hijau menunjukkan dibenarkan. Sebagai penutup, kesimpulannya, dilalah sangat penting untuk memahami makna dalam kehidupan seharian, sama ada melalui lafaz atau bukan lafaz. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.